Oke guys, sekarang kita buat bunga yang kelima. Yang dua pendek dalam dia. Okey, teknik dia sama dengan teknik bunga cempaka tu. Ni. Yang itu. Okey, yang tengah-tengah ni kita doublekan dua, kita lipat dua. Lepas tu kita masukkan dua sahaja. Tadi tiga kan? Ini dua sahaja. Okey. Kemudian ambil satu yang biru panjang ni. Lipat dua. Okey, masukkan dalam dia. Okey, tarik kunci rapat. Okey, satu, dua. Okey. Lepas tu ambil lidi. Kita gulung dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey dah. Okey, tarik keluar. Dan kita buat pula sini. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, tarik keluar. Okey. Lepas tu kita letak macam ni. Susun yang dalam ni. Tarik. Yang ini kita tolak dia supaya dia bentuk muncung macam tu. Okey, tarik dia ke bawah. Dan ikat. Okey, lepas tu kita kembangkan dia sikit. Kita bentuk-bentukkanlah dia. Okey. So mesti ada 5. Okey, lepas tu satu. Ni kelopak. Okey, kelopak ni mesti ada 5. Okey, settle. Lepas tu yang kuning ni kita nak buat dia punya stigma dia. Okey. Sebenarnya dia kena bakar. Tapi sekarang ni saya tak ada lighter. Okey. First sekali kita kena buat, kita kena buang dia punya bulu ni. Untuk batang ni kan kita buang. Kita tinggalkan dalam satu ruas jari. Buang dia keliling. Okey. Buang dia bagi bersih kan. Okay, lepas tu yang ini kita lipat. Lipat masuk ke dalam. Nanti kita akan bakar lah. Bila bakar dia akan jadi macam ni. Okay. So jadikan dia 5. Mesti ada 5 batang benda ni. Okay, so ini ada 5. Dan ini pun ada 5. Okay, buat yang tu dulu. Lepas tu baru kita cat tu. Ini kita pakai tadi 8 yang pendek, potong 2. Okey, 5 yang panjang. Okey, so untuk nak buatkan dia punya gigi-gigi daun ni, okey, yang pertama sekali dia sebenarnya kalau ikutkan kena ada pembaris, tapi kita yang ini kita agak-agak. Okey, lipat 2. Okey, kemudian kita naikkan, saya letak ni satu je. Tengok saya letak, saya naik atas, saya lipat ni separuh daripada tu. Okey, lepas tu saya letak lagi sekali. Separuh daripada tu, saya lipat. Okey, mesti sebelah sini mesti ada 3. 1, 2, 3. Okey, letak. Satu jari lah, satu jari. Lepas tu, lipat. Bila dia sampai atas sikit, lipat. Okey, sama juga sebelah sini.
lipat, letak satu jari. Macam mana? Macam ni. Lipat satu jari, bengkokkan. Lipat satu jari sampai dekat sini. Dia tidaklah terlampau atas dan tidaklah terlampau bawah. Okey. Lipat satu jari. So kita dapat sini bentuk dia. Okey. Lepas tu yang ini kita setiap pada ni kita pakai 3 batang. Kita lipat 2. Lipat 2 dan lipat 2. Okey. Mulakan dari tengah. Sebab kalau tak nanti dia akan jadi confuse. Sangkutkan dia. Okey, selangkan. Selangkan sebelah sini. Selangkan sebelah sini. So dia ada 3 je. Okey, kembangkan dia. Pakai 3 je. Yang bahagian dalam tu pakai 3 sahaja. Okey. Kembangkan dia. Bagi dia duduk sama-sama. Okey, betulkan. Lepas tu macam tadi juga, tekan dan cari ni yang panjang dan ikat kunci dia. Okey. Jangan apa ni, dia punya ni adalah begini. Ini belakang. Sebab nampak kan dia punya sangkut tu kan. So ini adalah di bahagian depan. Okey, itu tadi bahagian belakang. So ada 5. So nanti bila cantum sama juga. Boleh? Senang je. Dapat 5. Okey dah, kita dah nampak atas ni 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Pegang bawah ni. Ni kena pegang ni, kena hati-hati sebab bila dia terlepas tak jadi dah. Okey. Nampak tak? Dia ada 2, 1 di sini, 1 di sini. Kita gunakan yang panjang ni, tarik dia ke belakang dan masukkan dia ke dalam lubang bulatan ni. Okey. Tarik dia ke sini dan pusing dia bersama-sama. Kaki tadi. Okey. Selepas daripada tu, tekan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, bila kita dah tekan macam ni, kita pusing dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada situ baru kita bentukkan dia. Okey. Dia memang akan ada satu besar, satu yang besar. Okey, kalau yang besar tu kita pusing dia 2 kali supaya dia punya kelopak tu sama besar. Okey, dah sudah jadi macam ni, ambil manik, letak gam dekat tengah-tengah dia, letak manik. Okey, so dia akan ada 6. Jangan risau bab tangkai dia ni sebab nanti saya akan bagi lagi cord bulu untuk potong, kita sambungkan supaya dia jadi kaki dia. Kaki dia ni mesti panjang sikit lah. Okey, so dia akan jadi macam ni. Satu tangkai ni ada 6 kuntung bunga kecil. Okey, boleh. So Alhamdulillah guys, bunga kita yang ke-7 ke ke-6 ni sudah siap. Jari manis pun boleh ataupun jari telunjuk. Bunga raya. Kelopak pertama sudah siap. Ini bunga yang terakhir untuk hari ini. Bunga ke-8 kita guys. Sini bunga terakhir kita. Bunga yang ke-8. Kita suruh pulang bakul. Sebab bakul tu besok nanti tak sampai separuh hari pun kita boleh buat. Okay guys, inilah guys kita punya bunga. Step by step kan. Seharian ni kita buat. Sebab tu dia ambil 1 hari baru boleh dapat 7 jenis. Okay guys, alhamdulillah kelas kita yang kedua sudah habis hari ini guys. Alhamdulillah.
Semua cantik-cantik guys kita buat. Alhamdulillah. Banyak pelajaran yang kita belajar untuk hari ini. Okay guys. Sekarang kita mau balik. Suami kita dah tunggu di bawah guys. Jom kita balik. Okay guys. Sampai sini saja video kita pada petang ini. Jangan lupa like, share dan subscribe di Mama Fi channel guys. Okay guys. Bye.